kau bayar pekerja tu bukan resident in Malaysia pun, kau wajib bayar cukai pegangan kepada kerajaan. 100 orang usahawan yang aku tanya tentang cukai pegangan ni, aku boleh katakan 99 usahawan tak tahu tentang cukai pegangan ni. Tak tahu konsep fundamental dia apa. Sebenarnya cukai pegangan ni ramai yang orang tak bayar, tapi wajib bayar tau. Dia either one you bayar atau LSDN akan suruh you bayar lah satu hari nanti. Kalau you tak bayar, expenses yang you bayar, yang you tanggung tu sebenarnya tak boleh tolak cukai. Cukai pegangan ni apa? Cukai pegangan ni adalah cukai yang kau kena bayar dekat kerajaan apabila engkau mendapatkan servis daripada company atau individu yang bermustatin di luar negara. Which is individu tu, di mana individu tu tak duduk kat Malaysia. Company tu bukan company resident kat Malaysia. Bila dia tawarkan kau perkhidmatan apa-apalah, ataupun kau menggunakan platform dia seperti Facebook, Google, kau wajib bayar cukai pegangan. Even kau bayar pekerja tu bukan resident in Malaysia pun, kau wajib bayar cukai pegangan kepada kerajaan. Dia tengoklah, ada yang 10%, ada yang 5%, dia adalah jadual dia kan. Jadi jangan lupa bayar cukai pegangan. Kalau tak, memang kau akan kena compound sebanyak 10% daripada jumlah cukai pegangan yang kau kena bayar.